Pintu karaoke terbuka dan seorang wanita berambut bob dengan solekan tebal masuk. Melihat wanita yang duduk di tempatnya dengan pakaian yang menampakkan dadanya dan wajah tanpa ekspresi, seluruh tubuh lelaki berusia 60-an yang sedang menghabiskan bilnya tergamam. Wanita itu ialah Solehah, kakak kepada arwah isterinya yang meninggal dunia akibat leukemia 3 tahun lalu. Solehah, kenapa awak buat kerja ini? Suara lelaki itu bergetar dan pandangan mata Solehah dingin. Pada saat itu, hatinya dipenuhi kekeliruan, rasa bersalah dan perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Namun, dia tidak tahu bahawa itu hanyalah permulaan. Mulai sekarang, saya akan menceritakan kisah seorang lelaki yang hidupnya berubah sepenuhnya selepas hari itu, dan kebenaran hari itu yang tidak pernah dibayangkan oleh sesiapa. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan subscribe dan like di bahagian bawah kanan video ini. Semuanya percuma. Berusia 67 tahun, Encik Azman adalah seorang lelaki yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya di sebuah kilang pembuatan kecil dan sederhana. Ujian besar pertama dalam hidupnya datang 3 tahun lalu. Isterinya, Puan Salmah, tiba-tiba didiagnosis dengan leukemia. Sayang, jangan risau. Kita akan lalui ini bersama. Azman tanpa teragak-agak berhenti kerja dari syarikat yang telah dia berkhidmat selama 30 tahun. Ini demi menjaga isterinya yang sakit. Tetapi realiti tidak mudah. Ubat-ubatan yang diperlukan untuk rawatan leukemia semuanya sangat mahal dan tidak dilindungi insurans. Dia terpaksa menjual rumah dan mengeluarkan semua simpanannya. Walaupun begitu, ia masih tidak cukup. Jadi dia mengambil pinjaman. Ayah, jangan risau pasal duit. Saya akan bantu. Anak perempuan tunggalnya, Yumna, yang tinggal di Seremban bersama keluarganya, turut membantu sedaya upaya, tetapi bil hospital seperti menuang air ke dalam baldi yang bocor. Walaupun mereka bertahan selama 1,5 tahun, akhirnya isterinya meninggal dunia. Selepas majlis pengebumian, apa yang tinggal hanyalah timbunan hutang. Anak perempuannya, Yumna, sering bertanya kabar, tetapi dia kelihatan bergelut dengan membesarkan 2 anak dan menguruskan rumah tangga di Seremban. Azman tidak mahu menjadi beban kepada anak perempuannya lagi. Jadi, dia memilih untuk tinggal di bilik sewa kecil. Dia tinggal bersendirian di bilik kecil berharga 350 RM sebulan, dan menyarah hidup dengan kerja sambilan mengangkat dan menurunkan bungkusan. Pada usia 67 tahun, bekerja dari pukul 5 pagi hingga 10 malam setiap hari bukanlah mudah, tetapi dia perlu terus hidup. Abang, kenapa asyik muram saja muka tu? Hidup ni apa sangatlah? Hari ni jom kita panggil perempuan teman karaoke. Enjoy sakan. Pada suatu hari, selepas pulang kerja dan minum bersama rakan sekerja berusia 50-an, Kohak, dia menahan Azman dan berkata, "Tak naklah. Saya tak buat benda-benda macam tu." "Alah abang, kenapa serius sangat? Jomlah panggil Asher tu, kita sentuh-sentuh sikit, hilangkan stres. Abang pun manusia, kan? Kadang-kadang benda macam ni perlu juga." Azman menggelengkan kepala, tetapi dia akhirnya mengikut Kohak kerana desakan kuatnya. Sebenarnya, dia fikir mungkin lebih baik daripada bersendirian di bilik sewa, terbaring sepanjang malam, dan tidak dapat tidur kerana memikirkan isterinya. "Bos, panggilkan 2 orang perempuan yang paling best kat sini." Apabila Azman masuk ke dalam bilik karaoke, dia berasa janggal. Dia tertanya-tanya bila kali terakhir dia datang ke tempat seperti ini. Ia hanya kadang-kadang bersama kawan-kawan sebelum berkahwin. Tidak lama kemudian, pintu karaoke terbuka. Dan 2 orang wanita masuk. Pada saat melihat salah seorang daripada mereka, Azman seakan berhenti bernafas. Wanita itu, dengan solekan tebal, rambut bob, dan pakaian yang menampakkan dadanya, masuk.
Azman tidak percaya pada matanya. Wajah wanita itu serupa dengan isterinya yang meninggal dunia 3 tahun lalu. Hai abang-abang. Malam ni kita enjoy sampai pagi. Nak? Wanita itu memberi salam dan duduk. Pada saat itu, Azman menyedari. Wanita itu ialah Solehah, kakak kandung kepada arwah isterinya. Dia teringat kali terakhir dia melihat Solehah di majlis pengebumian isterinya. Wajah Solehah yang menangis lebih kuat daripadanya, masih segar dalam ingatannya. Solehah juga mengenali Azman dengan segera. Tetapi kedua-duanya tidak berkata apa-apa. Terlalu janggal untuk mengaku mengenali satu sama lain di hadapan rakan sekerja, Kohak. Jom abang, sekarang masa untuk kita enjoy sakan. Bos, tambah 4 botol bir lagi. Kohak bersemangat memegang alat kawalan jauh, tetapi Azman hanya memikirkan Solehah. Kenapa kakak ipar buat kerja ni? Apa yang berlaku? Fikiran itu terus bermain di kepalanya. Solehah duduk dengan wajah tanpa ekspresi, menuang arak dan kadang-kadang bertepuk tangan. Ia sangat berbeza daripada wajahnya yang penuh kasih sayang dan hangat yang dilihatnya di majlis pengebumian. Abang, saya dah mabuk sangat ni. Saya balik dulu ya. Abang enjoy sakanlah dengan cik adik ni. Kira-kira sejam kemudian, Kohak bangun untuk pulang terlebih dahulu. Azman berasa lega di dalam hatinya. Kini dia boleh bercakap dengan kakak iparnya. Kalau macam tu, saya pun nak balik. Apabila Solehah ingin bangun, Azman berkata dengan hati-hati. Solehah, tunggu sekejap. Solehah berhenti dan memandang Azman. Pandangan matanya menunjukkan rasa terkejut dan sedikit curiga. Kenapa awak buat kerja ni? Suara Azman bergetar. Dia ingin tahu, tetapi pada masa yang sama hatinya sakit. Dia fikir, jika isterinya masih hidup, dia tidak akan membiarkan kakaknya melakukan kerja seperti ini. Apa kena mengena dengan awak? Jangan cakap macam tu tanpa tahu masalah saya. Suara Solehah dipenuhi kemarahan. Wajahnya juga merah padam. Solehah, saya cuma. Kita jangan jumpa lagi. Solehah tidak berkata apa-apa lagi, mengambil begnya dan keluar membanting pintu. Azman hanya dapat duduk sendirian, termenung. Dia tidak tahu kenapa Solehah marah sangat dan apa sebenarnya yang berlaku. Malam itu, Azman tidak dapat tidur. Dia terbaring di katil bilik sewa, memandang siling dan memikirkan Solehah. Apa sebenarnya yang berlaku sehingga dia menjadi usher karaoke? Dan kenapa dia marah sangat kepadanya? Fikiran itu terus bermain di kepalanya. Keesokan harinya pun sama. Walaupun sedang mengangkat dan menurunkan bungkusan, dia terus terfikir tentang Solehah. Dia teringat isterinya kadang-kadang bercerita tentang Solehah. Kakak saya sekarang ni banyak susah. Dia ada kedai ayam goreng, tapi suaminya asyik minum arak saja dan tak tolong bekerja, jadi dia susah payah sendiri. Suara isterinya kedengaran jelas di telinganya. Apabila dia memikirkannya, dia tidak pernah bertanya khabar Solehah sejak pengebumian isterinya. Dia sendiri terlalu susah sehingga tiada masa untuk itu, tetapi dia mula berfikir bahawa Solehah mungkin terasa hati. Beberapa hari berlalu, tetapi hatinya tidak tenang. Jadi Azman membuat keputusan. Dia akan berjumpa Solehah sekali lagi dan bercakap dengannya dengan betul. Boleh tak panggilkan perempuan berambut bob dengan baju dada terbuka yang datang hari itu? Azman kembali ke karaoke itu dan bertanya kepada bos dengan rasa malu. Oh, makcik dada besar tu? Kejap lagi saya panggilkan. Azman berasa tidak selesa mendengar bos itu ketawa terkekeh-kekeh, tetapi dia menahan diri. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan Solehah masuk.
Solekan dan pakaiannya sama seperti kali pertama. Tetapi wajahnya kelihatan lebih dingin. Awak nak buat apa dengan saya sekarang? Solihah menyegah sebaik sahaja dia masuk. Saya cuma nak bercakap. Itu saja. Azman mengangkat tangannya dengan terkejut. Dia benar-benar tidak ada niat lain. Solihah berhenti seketika sebelum keluar. Dia kelihatan teragak-agak, kemudian duduk seperti menyerah. Nak cakap apa? Solihah, saya betul-betul tak tahu. Apa yang berlaku? Apabila Azman bertanya dengan hati-hati, Solihah menuang arak dan berkata, sudahlah. Hari ni rasa nak mabuk sangat. Minumlah arak ni. Selepas beberapa kali gelas arak bertukar tangan, suara Solihah sedikit melembut. Awak dan keluarga saya, semua pura-pura tak tahu masa keluarga kami susah, kan? Solihah. Selepas adik saya meninggal, tiada siapa pun yang cari saya. Padahal kedai ayam goreng suami saya bankrupt dan saya terbeban hutang lepas bercerai. Suara Solihah dipenuhi dengan kesedihan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Tak ada cara lain nak hidup, jadi saya kena buat kerja macam ni. Hutang pun kena bayar cepat-cepat, dan pada usia macam ni, apalagi kerja yang boleh dapat duit cepat? Azman menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa. Dia berasa sangat bersalah. Dia hanya tenggelam dalam kesedihan kehilangan isterinya dan tidak memikirkan kesakitan orang lain. Solihah, saya betul-betul minta maaf. Apabila Azman meminta maaf dengan ikhlas, Solihah terdiam seketika. Kemudian dia mengeluh panjang dan berkata, apa gunanya minta maaf sekarang? Semua dah berlalu. Walaupun begitu, saya memang tak berfikir panjang. Azman berasa sangat bersalah kepada Solihah. Dia fikir dia seorang saja yang susah, tetapi kakak iparnya juga pasti susah sama. Sejak hari itu, Azman kadang-kadang pergi ke karaoke itu. Pada mulanya ia janggal, tetapi Solihah juga mula membuka hati sedikit demi sedikit. Kalau awak tak kisah, nak makan sekali? Pada suatu hari, Azman memberanikan diri untuk bertanya. Makan? Ya. Di tempat lain, bukan di karaoke. Solihah teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. Keesokan harinya, kedua-dua mereka bertemu di sebuah gerai nasi lemak kukus di kejiranan. Solihah yang memakai solekan ringkas dan pakaian biasa kelihatan lebih selesa. Saya baru saja pindah ke bilik sewa separuh bawah tanah, tapi kena cat semula dinding sebab ada kulat. Solihah berkata sambil makan nasi lemak kukus yang panas. Kalau macam tu, saya akan tolong awak. Kita buat sama-sama. Apabila Azman berkata begitu, Solihah mengangkat kepalanya. Kenapa? Awak tak perlu susah-susah. Cuma saya rasa awak susah nak buat seorang diri. Beberapa hari kemudian, Azman pergi ke rumah Solihah untuk membantu mengecat dinding. Walaupun bilik kecil separuh bawah tanah, kerja berjalan pantas apabila mereka berdua bersama. Nampak lebih baik sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Kalau saya seorang, mesti ambil masa beberapa hari. Solihah juga kelihatan puas hati. Awak lapar tak? Nak pesan makanan apa? Apabila Azman bertanya, Solihah berkata, nak pesan mi kari? Pada petang yang penat, mereka berdua duduk di meja kecil dan berkongsi mi kari. Ia adalah hidangan ringkas, tetapi hati mereka terasa hangat. Solihah berkata dengan senyap, selepas ini, boleh saya panggil awak Encik Azman? Solihah bertanya dengan hati-hati. Azman tersenyum dan menjawab, ya. Kalau macam tu, boleh saya panggil awak Cik Solihah? Sejak hari itu, mereka berdua mula memanggil nama masing-masing.
Ia jauh lebih semula jadi daripada panggilan formal kakak ipar dan abang ipar. Begitulah, beberapa minggu berlalu. Azman dan Solihah sering bertemu. Selepas Azman selesai kerja kurir, dia akan makan malam bersama Solihah atau berjalan-jalan di kejiranan. Solihah juga semakin kurang pergi bekerja di karaoke. Cik Solihah, hujung minggu ni kita nak pergi PD, Port Dickson. Macam mana? Pada suatu hari, Azman mencadangkan dengan hati-hati. PD? Ya. Saya nak hilangkan stres dengan awak sambil tengok laut. Solihah teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. Baiklah. Saya pun dah lama tak tengok laut. Pada hujung minggu, Azman dan Solihah menaiki kereta api ke PD. Kedua-duanya teruja kerana ini adalah perjalanan selepas sekian lama. Wah, sejuknya. Setibanya di pantai PD, Solihah teruja. Laut biru dan ombak putih terbentang di hadapan mata mereka. Betul tu. Rasa macam hati ini lebih ringan bila tengok laut. Mereka berdua berjalan perlahan di sepanjang pantai. Bunyi ombak yang tenang menenangkan hati. Encik Azman selalu datang tempat macam ni, ke? Tidak. Saya selalu sibuk. Tak ada masa untuk bersantai macam ni. Sekarang bila fikir balik, saya rasa bersalah pada arwah isteri. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Salmah pasti faham. Sambil memandang laut, Azman berkata dengan senyap, saya harap masa bersama Cik Solihah ni dapat bertahan lebih lama. Solihah juga mengangguk. Saya pun harap detik ini tidak akan berakhir. Cik Solihah, kita kena selalu keluar macam ni. Betul, ke? Apabila matahari terbenam dan kegelapan menjelma, mereka berdua pulang ke Kuala Lumpur. Dalam perjalanan pulang, Azman berkata, lain kali kita nak pergi mana pula? Mana-mana pun boleh. Asalkan dengan Encik Azman. Hati Azman terasa hangat mendengar jawapan Solihah. Selepas itu, mereka berdua semakin kerap bertemu dan Solihah hampir berhenti sepenuhnya daripada kerja karaoke. Begitulah masa berlalu. Azman dan Solihah telah menjadi orang yang istimewa antara satu sama lain. Azman tidak lagi berasa sendirian dan Solihah tidak lagi murung seperti dahulu. Pada suatu malam, semasa mereka makan malam bersama di bilik sewa Solihah, Azman dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak cincin kecil dan meletakkannya di hadapan Solihah. Apa ni? Solihah bertanya dengan wajah terkejut. Cik Solihah, saya rasa lebih baik kita hidup bersama daripada bersendirian. Suara Azman bergetar, tetapi ia dipenuhi keikhlasan. Cik Solihah, kita berdua telah melalui masa yang sukar dan saya ingin menghabiskan sisa hidup kita bersama dalam kebahagiaan. Solihah memandang kotak cincin itu tanpa berkata apa-apa. Cincin itu ringkas dan tidak mewah, tetapi hati Azman terasa sepenuhnya. Betul ke tak apa? Apa? Adakah orang akan melihat hubungan kita dengan baik? Apabila Solihah berkata dengan risau, Azman menjawab, itu tidak penting. Cukup kita berdua gembira, kan? Solihah teragak-agak lama, kemudian mengangguk perlahan. Sejak hari itu, Solihah berhenti sepenuhnya daripada kerja usher karaoke. Azman juga keluar dari bilik sewa dan mula tinggal bersama Solihah di bilik sewanya. Bersama-sama, mereka berdua lebih bahagia daripada sebelum ini. Sekarang kita betul-betul memulakan hidup baru. Ya. Solihah berkata sambil mengemas barang-barang Azman. Ya. Lambat, tapi ini permulaan yang baru. Mereka berdua membina kehidupan seharian yang ringkas tetapi aman. Azman masih bekerja sebagai kurir dan Solihah mula bekerja di pasar raya berdekatan. Pada waktu malam, mereka akan membeli belah bersama dan memasak makanan bersama, merasakan kebahagiaan yang kecil.
Namun, waktu yang tenang ini tidak bertahan lama. Masalah muncul dari tempat yang tidak disangka-sangka. Pada liwat malam, telefon Solihah berdering. Ia adalah panggilan daripada Kak Minah, rakan rapatnya semasa bekerja sebagai usher. Solihah, awak sihat? Maaf call lewat malam macam ni. Suara Kak Minah tidak bertenaga seperti biasa. Kakak nampak tak bermaya. Kak Minah sakit ke? Ya. Badan saya sakit sangat. Jadi hari ni saya tak dapat pergi kerja. Tapi ada masalah. Ada tempahan pelanggan tetap yang spesifik. Dan bila saya kata saya tak dapat pergi hari ni, dia kata mesti panggil orang lain. Tapi dia kata kalau bukan perempuan dada besar macam saya, dia tak nak. Mana ada perempuan dada besar macam kita selain saya dan awak, Solihah. Solihah berfikir keras. Dia sudah lama berhenti kerja usher dan tidak mahu kembali. Solihah, tolong sekali saja gantikan saya. Tolonglah. Suara Kak Minah yang merayu membuatkan hati Solihah goyah. Solihah berkata kepada Azman dengan hati-hati. Encik Azman, maaf sangat, tapi saya nak pergi sekali saja. Ini permintaan Kak Minah yang paling banyak menolong saya masa saya kerja dulu. Azman terdiam seketika. Dia berasa tidak senang apabila Solihah berkata dia akan kembali bekerja sebagai usher, sedangkan dia fikir Solihah sudah berhenti sepenuhnya. Mesti pergi ke? Kakak Minah nampak tak sihat sangat. Dia ni bukan jenis orang yang akan minta tolong macam ni biasanya. Solihah juga tidak rela, tetapi Kak Minah banyak membantunya selama ini, jadi suka untuk dia menolak. Baiklah. Pergilah. Azman mengangguk dengan berat hati. Malam itu, di karaoke tempat Solihah pergi, ada seorang pelanggan yang tidak disangka-sangka. Ia adalah anak saudara Solihah, Hadi. Dia datang ke karaoke itu untuk majlis makan malam syarikat. Ah, kenapa lambat sangat? Siapa ni? Makcik Solihah. Hadi terkejut apabila mengenali Solihah. Solihah juga terkejut, tetapi sudah terlambat. Hadi, kenapa awak kat sini? Makan malam syarikat. Tapi makcik kenapa? Anak saudaranya terkejut apabila mengetahui bahawa makciknya bekerja sebagai usher karaoke. Dan beberapa hari kemudian, dia memberitahu keluarganya tentang perkara ini. Keluarga Solihah terkejut. Mereka tidak pernah tahu apa kerja yang Solihah lakukan sepanjang hidupnya. Kakak usher karaoke? Jangan-jangan salah tengok kod. Tetapi pengakuan anak saudaranya itu pasti, dan keluarganya sangat marah. Beberapa hari kemudian, keluarga Solihah berkumpul di hadapan bilik sewanya. Mereka mengetuk pintu dan menjerit. Solihah, buka pintu. Awak buat apa dalam tu? Solihah memandang Azman dengan ketakutan. Apabila Azman membuka pintu, keluarga itu menjadi lebih marah apabila melihat Azman bersama Solihah. Apa ni? Sejak bila korang berdua ada hubungan macam ni? Dah malu buat kerja usher, lepas tu tinggal pula dengan suami arwah adik. Nanti macam mana nak hadap orang kampung? Cecaan dari keluarga terus berlanjutan. Solihah menundukkan kepala sambil menangis, dan Azman berdiri di hadapannya, menghalangnya secara senyap. Sudah. Azman berkata dengan suara yang kuat. Awak siapa nak menyibuk? Cik Solihah tak buat salah. Dia tak menganiaya sesiapa. Apa yang salahnya? Mendengar kata-kata Azman, keluarga itu menjadi lebih teruja. Tak malu ke? Dah dengan kakak ipar arwah isteri. Lepas tu berani nak tinggikan suara? Solihah terisak-isak dan berkata, Sudahlah. Semua, sudahlah. Tetapi kemarahan keluarga tidak mudah reda. Selepas keluarga itu pulang,
Bilik sewa separuh bawah tanah itu sunyi sepi. Soleha duduk di sofa dan terus menangis, dan Azman tidak tahu bagaimana untuk memujuknya, hanya berada di sisinya. Encik Azman, maafkan saya. Soleha berkata sambil mengelap air matanya. Kenapa awak minta maaf? Bukan salah Cik Soleha. Sebab saya menyusahkan Encik Azman dengan hal macam ni. Tak apa. Bukan salah kita. Tetapi hati Soleha tidak mudah tenang. Pandangan dingin dan kata-kata cecaan dari keluarga terus bermain di kepalanya. Beberapa hari berlalu, tetapi Soleha masih murung. Dia tidak dapat fokus bekerja di pasaraya dan tidak dapat tidur lena pada waktu malam. Pada suatu hari, telefon Azman berdering. Ia adalah panggilan daripada anak perempuannya, Yumna. Ayah, saya dah dengar semuanya. Suara Yumna berhati-hati. Azman risau apa yang akan dikatakan anak perempuannya. Dia menjangkakan Yumna akan menerima perkara itu dengan negatif. Tapi saya okey. Kalau ayah boleh bahagia, tak kira dengan siapapun ayah bersama. Azman terkejut mendengar kata-kata Yumna. Ia adalah reaksi yang sama sekali berbeza dari yang dijangka. Betul ke? Ya. Selepas mak meninggal, ayah banyak bersusah payah, kan? Saya rasa sedih sangat bila ayah tinggal sorang-sorang kat bilik sewa. Suara Yumna bercampur dengan air mata. Saya akan sentiasa menyokong ayah. Azman tersentuh dan menundukkan kepalanya. Hatinya terharu apabila anak perempuannya berkata begitu. Yumna, terima kasih banyak-banyak. Ayah mesti bahagia. Itu juga yang mak inginkan. Selepas memutuskan panggilan, Azman menceritakan kepada Solehah apa yang dikatakan anak perempuannya. Betul ke? Solehah juga kelihatan terkejut. Ya. Yumna faham kita. Nasib baik. Saya risau juga kalau Yumna pun menentang. Buat pertama kali, wajah Solehah menunjukkan ekspresi ceria. Malam itu, Solehah berkata kepada Azman, Encik Azman, saya dah buat keputusan. Apa? Apa saja yang keluarga saya nak cakap, saya tak nak peduli lagi. Bukan salah kita, kan? Suara Solehah dipenuhi dengan tekad yang kuat. Dan Yumna pun faham kita, jadi tak ada sebab untuk kita tidak berani. Azman memegang tangan Solehah dengan erat. Apabila Solehah berkata begitu, hatinya berasa lebih tenang. Beberapa bulan berlalu. Tentangan daripada keluarga masih berterusan, tetapi Azman dan Solehah memilih satu sama lain. Mereka ingin hidup tanpa penyesalan, tidak kira apa yang orang lain katakan. Azman masih bekerja sebagai kurir dan Solehah bekerja keras di pasaraya. Walaupun kehidupan seharian mereka sukar, tetapi setiap hari berharga kerana mereka kini bersama, bukan lagi sendirian. Hari ini ramai pelanggan datang. Solehah berkata sambil meletakkan badannya yang penat di sofa selepas pulang dari pasaraya. Penatnya. Biar saya siapkan makan malam. Kini, menjadi kebiasaan bagi mereka berdua untuk menjaga satu sama lain secara semula jadi. Tak apa, jom buat sama-sama. Solehah juga bangun dan menyiapkan makan malam bersama Azman. Mereka berdua memasak bersama di dapur kecil. Kelihatan biasa tetapi bahagia. Semasa makan malam, Solehah berkata, Encik Azman, Yumna ada kul tak? Ada. Dia kul semalam, tanya kabar. Dia cakap nak datang melawat bila-bila masa. Senyuman terukir di wajah Solehah. Dia masih bersyukur Yumna memahami mereka. Solehah tersenyum senyap di bilik sewa yang disinari cahaya matahari. Berkata, sekarang ni, apa saja yang orang nak cakap, saya tak akan lari lagi.
Jalan ini memang tak mudah, tapi akhirnya kita bersama juga. Betul tu. Kalau tak ada Cik Solehah, hidup saya tak ada makna apa-apa. Saya pun sama. Dengan adanya Encik Azman, saya dapat semula keberanian untuk hidup. Mereka berdua memandang satu sama lain dan tersenyum. Melebihi semua prasangka dunia, tentangan keluarga dan masalah ekonomi, mereka dapat bersama seperti keajaiban. Malam itu, mereka berdua berjalan-jalan di kejiranan sambil berpegangan tangan. Tahun depan musim bunga kita nak melancong ke mana? Mana-mana pun boleh. Asalkan dengan Cik Solehah. Kalau macam tu, jom pergi tengok bunga. Bagus. Saya harap musim bunga di mana bunga-bunga mekar penuh cepat-cepat tiba. Perbualan mereka berdua ringkas, tetapi ia dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam antara satu sama lain dan harapan untuk masa depan. Walaupun mereka berdua bertemu di penghujung usia, mereka merasakan kegembiraan seperti baru bermula. Lambat, tetapi mereka telah menemui cinta sejati, dan dengan adanya satu sama lain, mereka tidak lagi kesepian. Cinta bermula bukan dengan usia, tetapi dengan pemahaman dan hiburan. Walaupun lambat, walaupun sukar, selagi ada hati yang tulus menyayangi satu sama lain, musim bunga yang baru boleh datang semula pada bila-bila masa. Seperti Azman dan Solehah. Terima kasih kerana menonton.